Kaya sampai ke syurga. Berpengaruh sampai ke syurga. Bijak sampai bawa kita ke syurga. Kalau nak kaya saja, Fir'aun pun kaya. Tapi kenapa nama dia gazet dalam Quran sebagai ahli neraka? Abu Lahab, pak saudara Nabi, orang Arab, bakal Quraisy, tapi nama dia rekod dalam Quran sebagai ahli neraka. Tesla naran tak. Jadi mahu kita orang Islam ni kena didik diri kita, didik jiwa kita supaya patuh pada Allah. Dan Islam tak ada hari cuti. Nak bekerja hari Jumaat, tak apa lagi. Cuma bila sampai tanya waktu semayang, Jumaat berhenti. Itu je. Cuti tak ada. Nak jadi peniaga, saya ada. Bapak ada buat dunia ni untuk manusia. Dengan logamnya, dengan petrolnya, dengan apa nama, mineralnya, dengan balaknya, dengan segala biji-biji yang semua dia buat untuk manusia, bukan untuk iblis, bukan untuk malaikat, untuk manusia. Bodoh kita orang Islam tak cari harta bodoh, tapi cari harta jangan tiru orang lain, tiru Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad kambing tapi mesti kambing, cari harta boleh bawa kita ke surga. Sebab tu Nabi kita tak pernah tinggal doa masyhur dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang beri pada kami dunia hasanah. Hasanah makna kita panggil bahagia, selamat dan bahagia. Seronok. Wabil akhirati hasanah, serta di akhirat juga bagi seronok. Nak seronok boleh, tapi mesti akhirat juga mesti seronok. Itu doa kita. Dia doa tak selesai dengan doa, mesti bekerja. Kerja dan bersama dengan doa bersama kita. Nak kahwin, nak niaga, nak berpolitik, nak kahwin dengan anak siapa, ni semua ni ada panduan dia. Dibuat oleh Tuhan punya dunia. Itu Allah. Itulah kita boleh pegang.